dalam beberapa jam sahaja, sebuah kampung yang sebelum ini hidup penuh dengan aktiviti harian penduduk telah bertukar menjadi kawasan yang dipenuhi abu dan sisa kebakaran. Di Kampung Bahagia, Sandakan, kira-kira 1,000 rumah atas air musnah dalam kebakaran besar. Dalam kejadian ini, lebih 9,000 penduduk terpaksa melarikan diri tanpa sempat menyelamatkan harta benda. Ramai yang keluar sehelai sepinggang, termasuk kanak-kanak, ibu berpantang dan warga emas. Dalam masa yang sama, ketua kampung sendiri tidak dapat menahan perasaan apabila melihat keadaan selepas kebakaran. Dalam satu malam sahaja, tempat tinggal dan kehidupan komuniti itu hilang begitu sahaja. Jadi dalam video kali ini, kita akan lihat bagaimana kejadian ini berlaku dan apa punca di sebalik tragedi ini. Teruskan menonton. Sebelum kita masuk kepada kronologi kejadian, kita kena faham dahulu keadaan Kampung Bahagia ini. Kampung ini bukannya kawasan perumahan biasa dengan jalan tar atau rumah batu. Ia adalah perkampungan atas air di mana rumah-rumah kayu dibina di atas tiang dan saling bersambung melalui jambatan serta pelantar sempit di pesisir Laut Sandakan. Kehidupan di sini memang sederhana. Setiap hari, bunyi enjin bot keluar masuk, suara kanak-kanak bermain di pelantar dan interaksi jiran tetangga menjadi perkara biasa. Komuniti di sini rapat kerana mereka hidup berhampiran dan saling bergantung antara satu sama lain. Kebanyakan penduduk pula adalah daripada golongan berpendapatan rendah. Ada yang bekerja sebagai nelayan kecil, ada yang buka warung dan ramai juga tinggal dalam keluarga yang besar di ruang yang terhad. Walaupun jauh daripada kehidupan bandar yang moden, inilah tempat mereka membesar, mencari rezeki dan membina kehidupan. Namun, kebakaran yang berlaku di Kampung Bahagia ini berlaku dengan sangat pantas. Dalam masa yang singkat, keadaan berubah daripada biasa kepada situasi yang tidak terkawal. Menurut Jabatan Bomba Sabah, kebakaran dipercayai bermula sekitar jam 1.30 pagi di sebuah rumah di kawasan Bridge A ketika kebanyakan penduduk sedang tidur. Panggilan kecemasan diterima pada jam 1.32 pagi dan pasukan bomba dari Balai Bomba Sandakan tiba di lokasi kira-kira 15 hingga 20 minit kemudian. Dalam tempoh beberapa minit sebelum bantuan sampai sepenuhnya, api sudah pun merebak dengan cepat. Struktur rumah kayu yang rapat antara satu sama lain menyebabkan api mudah bergerak dari satu rumah ke rumah lain. Penduduk hanya sempat menjerit, mengejutkan ahli keluarga dan melarikan diri dengan apa sahaja yang sempat dicapai. Punca awal kebakaran berdasarkan kenyataan ketua kampung dan laporan media tempatan dipercayai berpunca daripada kecuaian ketika memasak menggunakan dapur gas di salah sebuah rumah. Api yang bermula di bahagian dapur tersebut gagal dikawal, lalu cepat menyambar bahan mudah terbakar seperti langsir, perabot dan dinding kayu sebelum merebak ke seluruh rumah. Dari situ, api bergerak dengan pantas ke rumah-rumah bersebelahan yang disambungkan melalui jambatan dan pelantar kayu. Seperti yang dijelaskan, keadaan rumah yang rapat antara satu sama lain ini menjadikan api mudah merebak seolah-olah seluruh kawasan itu satu rangkaian bahan bakar yang bersambung. Setakat ini, siasatan oleh pihak berkuasa menunjukkan kejadian ini dipercayai berpunca daripada kemalangan, bukan daripada perbuatan khianat. Namun, faktor struktur rumah yang padat dan mudah terbakar menyebabkan kebakaran kecil ini bertukar menjadi bencana besar. Dalam masa yang sama, operasi pemadaman turut berdepan cabaran besar. Ini kerana laluan masuk ke kawasan kampung atas air ini sempit dan berliku, yang mana menyebabkan jentera bomba tidak dapat masuk jauh ke dalam kawasan. Anggota bomba terpaksa menarik hos yang panjang dari kawasan yang boleh dicapai kenderaan sambil bergerak di atas pelantar kayu yang sempit dan tidak rata dalam keadaan api yang sedang marak di sekeliling mereka. Selain itu, keadaan air laut yang surut turut menyukarkan usaha mendapatkan sumber air terbuka yang mencukupi untuk operasi pemadaman berskala besar. Keadaan angin pada awal pagi pula mempercepatkan api merebak ke kiri dan kanan hingga membentuk dinding api yang sukar ditembusi. Pihak bomba terpaksa menukar strategi dengan melakukan pemadaman secara ofensif dan defensif serentak di beberapa bahagian. Mereka menggunakan beberapa aliran hos dengan panjang keseluruhan mencecah kira-kira 1,000 kaki serta lebih 10 pancutan air pada satu masa. Selepas hampir 11 jam bertungkus lumus, kebakaran akhirnya dapat dikawal sekitar jam 8.43 pagi sebelum disahkan padam sepenuhnya kira-kira jam 12 tengah hari. Dalam tempoh beberapa jam itu sahaja, api telah memusnahkan hampir keseluruhan Kampung Bahagia atas air. Anggaran awal pihak berkuasa menunjukkan sekitar 1,000 rumah musnah, iaitu hampir keseluruhan daripada kira-kira 1,200 rumah yang wujud sebelum kejadian.
polis mengesahkan lebih 9,000 penduduk terjejas, menjadikan tragedi ini antara kebakaran komuniti terbesar yang pernah direkodkan di Sandakan. Jika dilihat dari sudut kemanusiaan, angka ini tidak boleh dilihat sebagai statistik semata-mata. Di Kampung Bahagia, satu rumah kecil ini kebiasaannya didiami oleh 2 atau 3 keluarga dalam ruang yang terhad. Ini bermakna apabila sekitar 1,000 rumah musnah, sebenarnya ribuan kehidupan turut terjejas yang mana melibatkan keluarga, generasi dan hubungan kejiranan yang selama ini saling bergantung antara satu sama lain. Selepas kebakaran dipadamkan, ratusan keluarga terpaksa berpindah ke tempat perlindungan sementara seperti dewan sekolah dan pusat komuniti. Ramai yang datang dengan hanya pakaian di badan, tanpa dokumen penting, tanpa wang dan tanpa kepastian tentang apa yang akan berlaku seterusnya. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan 6 pusat pemindahan sementara dibuka di sekitar Sandakan. Di pusat-pusat ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat bersama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan agensi lain membantu mendaftarkan mangsa bagi memastikan mereka menerima bantuan yang diperlukan. Dalam keadaan serba kekurangan itu, ramai ketua keluarga mengakui mereka hilang sepenuhnya punca rezeki. Rumah musnah, kedai kecil hilang, malah bot dan peralatan menangkap ikan juga tidak dapat diselamatkan. Buat masa ini, mereka hanya bergantung kepada bantuan makanan, pakaian dan barangan asas daripada kerajaan, NGO dan orang ramai. Sebenarnya, situasi ini lebih mencabar bagi golongan tertentu. Ada ibu yang baru melahirkan anak terpaksa menjaga bayi dalam keadaan terhad, manakala anak-anak sekolah pula kehilangan pakaian seragam, buku dan semua keperluan belajar. Walaupun pusat pemindahan sementara kini diurus dengan lebih tersusun, tetapi kebimbangan tetap ada. Ramai mula tertanya-tanya berapa lama mereka boleh tinggal di situ sebelum perlu mencari tempat tinggal baharu sendiri. Dalam masa yang sama, reaksi kerajaan terhadap tragedi ini agak pantas. Perdana Menteri menyatakan beliau terkesan dengan kejadian ini dan menegaskan bahawa keutamaan kerajaan adalah memastikan keselamatan mangsa, menyalurkan bantuan asas dan menyediakan penempatan sementara dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sabah. Kerajaan Negeri Sabah pula telah menggerakkan pelbagai agensi untuk membantu operasi di pusat pemindahan sambil menilai perancangan jangka panjang bagi membangunkan semula Kampung Bahagia dengan keadaan penempatan yang lebih selamat. Dalam masa yang sama, sayap parti politik, NGO dan masyarakat awam turut turun padang menjalankan misi bantuan sendiri. Mereka membantu menampung keperluan harian seperti makanan dan barangan asas, terutama di peringkat awal ketika bantuan rasmi masih dalam proses penyelarasan. Namun, tragedi ini sebenarnya bukan kali pertama berlaku di Kampung Bahagia. Ketua kampung mengesahkan sekurang-kurangnya 2 kebakaran besar pernah berlaku sebelum ini, iaitu sekitar tahun 1990-an dan awal tahun 2000. Bezanya, kejadian kali ini jauh lebih besar yang mana memusnahkan kira-kira 1,000 rumah yang ada. Akhirnya, tragedi ini membuka semula perbincangan tentang isu keadilan sosial dan perancangan bandar di Sabah. Penempatan seperti Kampung Bahagia ini wujud berhampiran kawasan bandar dan pelabuhan tetapi tidak mempunyai sistem perumahan yang selamat dan terancang. Jika tiada perubahan besar dilakukan, khususnya dalam aspek perumahan, pendidikan dan peluang pekerjaan, pastinya akan ada risiko kejadian seperti ini akan berulang pada masa hadapan. Malam itu, mereka tidur dengan rumah. Hari ini, hanya tinggal abu. Jangan biarkan mereka hadap ujian ini sendirian. Sabah saudara kita. Sertai bantuan kecemasan Sabah, anjuran Kelab Perwira Malaysia segera. Setiap sumbangan anda, sekecil mana pun, sangat bermakna.